A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul 'azim. Pengacara majlis yang berhormat Datuk Ustaz Muazzam Abdul Samad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Adun Sungai Limau, yang diterangkan pada malam ini yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, staf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama yang mungkin hadir pada hari ini, pada malam ini, yang berdekatan dengan kita di antara dalam Ma'had Syafiri yang berdekatan dengan masjid kita ini. Seluruh tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, syukur pada Allah, masjid tuan-tuan dipilih oleh pejabat YB Ustaz Azhar. Saya pun 2-3 kali tengok masjid tuan-tuan ni, sebenarnya saya teringat kenangan masjid ni Datuk. Almarhum Tok Wan saya dulu duduk di Gelam 3. Gelam 3 tak jauh mana lah dengan masjid ni. Kerap kali dululah waktu kecil-kecil duduk main. Teka-teka tu masjid Alok Budak, kadang di masjid Sungai Dedam. Itulah di antara kenangan-kenangan lama lah. Saya pun dah 30 lebih. Dan sebenarnya saya dengan pengacara majlis malam ni pun sebenarnya kami ni berguru orang yang sama yang menjadi wakil rakyat tuan-tuan pada kali ini. Jadi jadi pengacara pun biasa kena tibai dengan tok guru yang sama. Ada cakap lah ni pun biasa kena jentik, kena tampak dengan tok guru yang sama. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada malam ini kita didatangkan oleh tokoh yang sangat dikenali ramai. Yang berhormat Datuk, di depan kita ni bukan sekadar tokoh pendakwah, bahkan lagi jadi pelakon. Jadi pelakon. 2 kali dah masuk TV jadi pelakon. Lepas ni tuan-tuan, orang belah matang buluh ni nak tengok filem apa, lepas ni boleh tengoklah di panggung wayang. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian, hari ini kita dikejutkan dengan berbagai insiden-insiden yang berlaku. Ada anak-anak kita yang kemurungan Datuk. Ada yang keluarga yang berpisah suami isteri. Ada yang anak-anak kekurangan kasih sayang dan belayan. Jadi apa resepi yang perlu diterapkan dalam keluarga kita? Jadi seperti mana yang disebut oleh pengacara pada malam ini, insya-Allah kita akan membicarakan tentang tajuk yang sangat sinonim dengan kita daripada bangun pagi sehinggalah sebelum kita nak tidur semula di malam hari, iaitu di antara kunci kebahagiaan ialah solat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya difahamkan kita nak berkuliah ceramah malam ni sampai pukul 12. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh kan? Tunggu. Saya nak balik jitera, Ustaz Kazim nak balik jipur. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian, insya-Allah kita akan dengarkan perkongsian daripada yang berbahagia Datuk pada malam ini. Datuk, malam ini saya tak ada soalan Datuk. Kita berpandu kepada tajuk. Cumanya di tengah-tengah saat ini Datuk akan berhenti rehat seketika dan saya akan umumkan beberapa perkara bagi pihak masjid dan untuk kepentingan masjid, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk memulakan bicara pada malam ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Muhammad Amin yang dihormati, yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Azhar bin Abdul Samad. Mata dia mati tutup pada berang. Sehingga mata berang.
kasih kepada Tuan Imam Ustaz Abdul Wahab, terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, pada pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang itu adalah benda yang paling besar sekali, yang paling utama sekali. Tiap-tiap minggu tuan-tuan akan dengar perkataan sampai tuan-tuan boleh hafal, wala zikrullahi akbar. Sambung. Apa ilmu? Kasung, suami kita hafal. Lagi sekali saya ulang, wala zikrullahi akbar. Kita tak tahu suami kita hafal. Memang sebab tiap-tiap hari Jumaat tu imam akan peringatkan ayat tu. Kita ni kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari baca hafal Yasin, sambung. Allah, ayat tahu. Boleh sambung. Pasal apa? Pasal tiap-tiap minggu baca. Ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, utlu, bacalah, ma uhiya ilaika minal kitab, apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu dalam kitab kamu, yakni Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Dan ayat ini pun paling tentu hafal, inna salata tanha. Allah hebat sungguh, pertambuluh selesai. Boleh balik apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ingat kata Allah, wala zikrullahi akbar, mengingati Allah itulah perkara yang paling besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah sebut tentang 2-3 perkara. Pertama, Allah kata utlu. Utlu ni maksudnya dalam bahasa kita baca. Mana baca Ustaz? Baca Iqra. Iqra pun baca tak? Utlu pun baca tak? Tapi Iqra baca lain, utlu baca lain. Iqra tu baca apa Ustaz? Baca saja, baca. Baca saja, baca. Masjid Ar-Rahman bermatang buluh, itu nama dia Iqra. Tapi kalau utlu, Masjid Ar-Rahman. Masjid tu apa? Ar-Rahman tu apa? Permatang buluh tu daripada apa? Dia kaji satu. Itu nama dia apa? Baca yang mengkaji. Kalau baca saja, Iqra, Masjid Ar-Rahman permatang buluh. Apa tu Sin? Mana aku tahu, aku baca. Tapi kalau kita baca Masjid Ar-Rahman permatang buluh, masjid itu ialah tempat untuk sujud, berasal daripada perkataan sajadah, sujud. Masjid maknanya tempat untuk sujud. Oh, itu nama dia apa? Utlu. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu nama yang dikhususkan untuk Allah. Sebab tu dia ada perkataan Ar-Rahman, yang maha pemurah. Macam mana yang maha pemurah? Mu Islam ke, mu tak Islam ke, semua Allah bagi rezeki. Mu Islam ke, mu kafir ke, Allah Ta'ala bagi. Tak usaha kamu. Nama dia apa? Ar-Rahman. Permatang ke pula? Permatang tu, tepi batas tu, nama dia permatang. Banyak puluh pula. Lekat tulis nama permatang puluh. Yang tu nama dia apa Ustaz? Utlu nama dia. Baca yang mengkaji, baca yang meneliti. Satu lagi Iqra, mu baca saja. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Ankabut ayat 45 Allah kata, bacalah kamu apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab. Maknanya dia suruh kita baca, dia suruh kita kaji, dia suruh kita tadabbur, dia suruh kita ni tengok. Nama dia apa? Utlu. Sebelum sembahyang Allah kata utlu, lepas utlu pergi sembahyang. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran ni kena kaji, Quran ni kena teliti. Baru ni Ustaz Amin kan heboh, dia kata elok duk terbang, laju lah kat sumur, dia kata nak main makan bulu.
Dia kata kalau kapal angkasa tu mai lah, habis dah kita lah. Tak tahu nak abang dah kata. Selewak lah. Laju pergi lah. Siapa abang kat situ? NASA. Oh, NASA yang dekat Simpang tu Nasaruddin. Ni NASA ni, Amerika punya NASA. Kita di bumi ni kau pakai duk kelang kabut dah, habis dah. Mai alien ni nak kemat dah apa. Dajjal apa. Dah Imam Mahdi apa. Tak ada apa kau, dia pun bohong. Rupa-rupanya dekat kamera mereka tu nama dia teleskop besar tu. Ada kuman, ada ulat duk jalan. Dia pun nampak. Dia pun kata, dapat angkasa. Bohong. Maka bila kita dengar macam itu, kita tengok Quran. Buka lah Quran, ada tak makhluk asing? Buka, jumpa. Dalam surah Al-A'raf. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu ini tempat tinggal kamu di bumi. Dan di bumi saja ada kehidupan. Tutup buku. B. Allah kata tempat tinggal kita di mana? Di bumi. Dan di bumi saja ada kehidupan ma'aish. Hak tadi tu kulat duk jalan dah teropong dia. Nampak macam siap ada lampu duk jalan. Orang belah balik, belah sik, belah batu pun kata bahu. Yang tuan-tuan duk kena bahu tu siapa? Sebab tu kita ni kena pegang Quran supaya tak kena bohong. Bila nak sampai tu? Adalah senyap. Senyap tak kata apa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita Quran untuk apa? Buka Quran. Dia pun cerita ada alien, buka. Dia kata alien tu yang buat piramid, buka Quran. Oh, ada jumpa yang buat piramid tu orang. Dah tutup buku. Tu yang pentingnya Quran tu. Quran tu Yasin. Cuba sambung lagi. Demi Al-Quran yang bijaksana. Hakim tu bijaksana. Dalam bahasa Melayu apa? Oh, bijaksana. Bodohnya Ustaz. Dalam bahasa Melayu nama dia smart. Orang kita bahasa Melayu, orang putih bahasa Melayu. Dalam bahasa kita duk pakai cara smart. Saya daripada tadi Ustaz duk tengok jam abang smart. Oh, abang kita smart. Pusat tu kita smart. Tu adik kita smartphone. Bro, mana smartphone? Bro, nama dia smartphone. Tu jam tu smartwatch. Dia boleh bagi tahu bila masuk maghrib, bila masuk isyak tu nama dia apa? Smart. Tapi kita ni jenis duk buat cempedak, duk kota ni smart ni segak. Tu Ustaz ni smart orang. Tu bukan smart, ni handsome. Smart ni maknanya pintar. Sebab tu nama dia smartphone, telefon pintar. Smart lamp, lampu yang smart, lampu pintar. Smart tag, tag yang pintar. Tak payah touch, jalan terus. Tak buka-buka je tak payah, langgar je. Itu nama dia apa? Smart tag. Smart. Allah kata Al-Quran tu hakim. Demi Al-Quran yang smart, demi Al-Quran yang pintar. Al-Quran tu smart, pintar. Adik-adik ada handphone ni, ada handphone. Nama dia apa tadi? Smart. Telefon pintar. Telefon ni canggih pakcik. Oh, boleh buat ni. Yang mana tak ada smartphone, besok pergi kota beli sebiji. Dah mahal. Handphone RM17. Oh, RM4,000. Murah kan? Sekarang kecil Pak Edik beli handphone RM4,000 murah kan? Cuba kita tanya dekat China. Ni menantang apa? Ini menantang apa ni? Ini bukan menantang, ini iPhone lah. Aku tahu lah iPhone ni menantang apa, iPhone apa, ini 17 lah. Ini paling canggih lah. Ini ya sekarang lah. Ini iPhone
sekarang ada 5 kamera, paling canggih. Kalau you angkat ini satu, macam ya, you boleh telefon anak you boleh transfer semua ini paling canggih smartphone lah. Tuan-tuan tengok dia terang bagus beli sebiji. Dua balik rumah, dua tak usia you tengok. Isteri tak menatang, apa? Ini bukan menatang mah, ni smartphone mah. Dia ulang balik, Cina berkata, apa kelebihan dia Pak? Sekarang kita. Tapi dia punya pop pun tak ada, SIM card pun tak ada. Apa pun tak ada, dia beli, dia nak tahu. Bolang kotak, pintar kat almari. Nampak tak pintar handphone? Nampak tak pintar? Pasal buat tak pintar? Pasal mu tak pakai. Bila nak nampak pintar? Al-Quran tu nampak tak pintar? Tak nampak, pasal tak pakai. Duk cokoh tu kan. Cuba ambil dia, dulu. Semua benda ada dalam Quran. Tapi nampak, kita tak nampak dia cerdik. Yang kita nampak, kita duduk tengok, duduk siang malam, duduk tengok. Cubalah kita ambil Quran. Jadi apa? Utlu. Oh, Ustaz, macam mana nak jadi meniaga bagus? Quran cakap. Macam mana nak membentuk keluarga bahagia Ustaz? Dalam Quran ada. Ustaz, macam mana supaya kita ni jadi orang hebat dalam dunia Ustaz? Quran ada. Ustaz, macam mana saya ni boleh jadi hebat di hari kiamat Ustaz? Quran ada. Allah kata wa aqimis solah. Sembahyang. Innas solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebab apa? Sembahyang ni boleh cegah daripada jahat dan kemungkaran. Dan dia adalah peringatan yang paling besar sekali. Wala zikrullahi akbar. Sembahyang ini adalah urusan yang paling besar sekali kamu dengan Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu buat. Maknanya tuan-tuan, segala persoalan dalam dunia ni ialah sembahyang, titik. Sembahyang adalah poin dia. Sebab kata Allah apa? Wala zikrullahi akbar. Sembahyang adalah benda yang paling besar. Jadi Ustaz, macam mana saya nak maju dalam perniagaan? Sembahyang. Macam mana saya nak bentuk keluarga bahagia Ustaz? Sembahyang. Macam mana saya nak cari suami yang bagus Ustaz? Cari hak sembahyang. Ustaz, isteri lagu mana Ustaz? Cari hak sembahyang. Ustaz, anak saya ni saya takutlah Ustaz. Sembahyang. Ustaz, macam mana supaya negeri kita ni dirahmati oleh Allah? Jaga sembahyang. Ustaz, macam mana negara kita ni supaya di baldatun thayyibatun wa rabbun apa? Sembahyang. Simple. Nombor 1, sembahyang. Ni sembahyang nombor apa? Kita buat kenduri kahwin. Sembahyang nombor apa? Pengantin tak tahu bayar apa. Satu tak bayar ni, 2 tak bayar, 1 tak masuk waktu Ustaz, tahu, 2 setengah tak bayar ni, 3 tak bayar ni, lajak biasa. Tak bayar kan dia, Zuhur, saya jamak mak. Jamak faham bukit raya. Bukit raya sampai kampung kita 2 berhala tak? Tuhan pun faham. Saya sibuk dengan ni mak, dia pun faham. Daripada kita tak semayang, kita kotak dah, kita jamak lah. Boleh tak? Tuhan pun faham kita nikah. Dia ingat Tuhan tu pok nak dia. Awal tak semayang, dia nak cerita. Sebab tu dia kata, nombor 1, letakkan sembahyang. Cuba tanya anak yang melawan. Mayang. Nak bawa cik, dia teriak sama cik. Anak lah, tak tahu. Terus dia kata, tak kata apa. Itu ajarnya makcik. Pasal apa? Minta duit, makcik tak bagi. Dia smackdown. Sebelum dia smackdown, Ustaz, dia buat lagu tu. Tak faham dah. Dia buat lagu tu kat makcik, Ustaz. Dia smackdown makcik, Ustaz. Dia semayang. Mayang, Ustaz. Subuh? Subuh dah. Tapi maghrib buat. Isyak buat, Ustaz. Ada? Subuh je tak. Subuh je Ustaz. Ni Ustaz lagi kita ni. Subuh je tak buat. Sedangkan Nabi kata dah, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Siapa yang sembahyang subuh, Allah pelihara dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga subuh dalam masjid kita.
supaya Allah jaga permatang buluh kita. Allah jaga kampung kita. Yang boleh dirahmati kita pasal apa? Solat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Maknanya apa? Kalau kita nak buat jahat, insya-Allah terhalang dengan solat. Solat tu menghalang kita buat jahat. Ada dua tak? Sebab dah dengar ada hadis. Tidak ada penyakit berjangkit. La anwa. Ustaz, macam mana kata penyakit berjangkit tak ada? Dia kena sakit mata. Mewah menyalong kan? Itu 2 hari lepas tu saya bilang Ustaz. Oh ya ke? Saya pergi klinik jumpa doktor. Lepas tu 2 hari lepas tu doktor bilang saya. Oh sudah. Nabi kata tak ada penyakit berjangkit. Tapi macam apa sakit mata berjangkit satu rumah? Mula-mula seorang je bapak sakit mata. Kena kat mak. Mak tengok bapak. Gadai kena orang. Anak pun kena. Baru 4 hari agak dengan anak pun 4 hari pun kena sakit mata. Ustaz, Nabi kata tak ada penyakit. Ulama faham macam mana hadis. Dia kata apa? Yang pertama, la adwa tu, jangan kamu membawakan penyakit itu berjangkit pada orang lain. Itu maksud dia. Kalau kamu ada penyakit, jangan duk campur dengan orang, sakit penyakit orang. Itu maksud hadis pertama. Hadis kedua, maksud tu apa? Tidak ada penyakit berjangkit melainkan dengan izin daripada Allah. Jadi ulama-ulama memahamkan hadis tu ialah dua. Kalau kamu ada penyakit, jangan campur dengan orang. Sakit, orang lain dapat penyakit. Macam saya kencing manis tak apa, itu tak apa. Dia tak menyakitkan kencing. Habis buat kena kencing. Lain tak? Yang kedua, maksud hadis tu apa? Maksud hadis tu ialah tidak ada penyakit berjangkit. Dua-dua boleh pakai. Dalam ayat tadi Allah kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada buat jahat dan mungkar. Dan boleh pula tuan-tuan, sembahyang itu menjadikan kamu terpelihara daripada jahat dan mungkar orang lain. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Maknanya kalau orang nak buat jahat pada dia, tak jadi. Pasal apa? Sembahyang tu cegah dia. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang terpelihara, jawapan dia paling simple. Apa dia? Sembahyang. Masalah kita hari ini, berapa banyak keyakinan kita pada Quran? Keyakinan kita, Ustaz saya ni tahu tak nak harap benda Ustaz kalau saya tadi kenapa? Jepun bom lah. Betul dia Ustaz ni. Habis tadi lah kena bom habis. Siap mereka lepas tu elok nak ambil padi enggak hujan habis tenggelam. Habis padi tenggelam kau tak tahu. Hello, dengan mesin padi pun tenggelam nak apa tu bunyi orang Kedah cerita tentang padi, cerita tentang padi susahnya hidup kita. Ada satu ayat dalam Quran Allah Ta'ala dia boleh selesaikan masalah kita. Apa ayat dia? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan dia daripada semua masalah. Ni dalam masjid ni. Siapa yang tak ada masalah? Semua ada. Abang masalah apa? Masalah isteri. Ada isteri lah. Tak ada lagi. Apa masalah sekarang? Tak tahu masalah isteri macam mana nak cari. Semua ada masalah. Ni Kak Zul, masalah apa sekarang? Tak ada lagi. Kanak ada lagi pun masalah Ustaz. Sudah. Semua orang ada masalah. Yang paling banyak masalah apa? Tu YB. Tuan-tuan nampak dia relax tuan-tuan. Bini malam-malam ni punya banyak nak selesaikan masalah. Jangan takut. Dengan bertakwa selesai semua masalah. Ustaz, macam mana saya nak selesaikan semua masalah saya Ustaz? Jadilah orang bertakwa. Simple. Bukan sampai nak bunuh diri. Suami saya tinggalkan saya Ustaz. Saya jadi murung Ustaz. Anxiety. Suami pergi mana? Tak tahu lah.
Hutang banyak, apa banyak Ustaz. Ni malah Allah duk cari saya. Bukan kata Allah Ustaz, anak. Acik semua main cari saya Ustaz. Tak guna orang lelaki ni. Nampak. Masalah. Ada yang masalah mak, ada masalah anak, ada masalah jiran, ada masalah yang berkaitan dengan hutang, ada yang berkaitan dengan masalah kerja. Tak dapat kerja. Ada yang masalah anak melawat, ada yang masalah anak tak balik. Masalah ni tuan-tuan. Anak tak balik, ada satu makcik tu dia bawa ayah. Dia kata, Ustaz, ni ayah, ni gambar anak saya. Soalan, anak saya nikah dengan orang New Zealand, dah 20 tahun tak pernah balik. Soalan, jadi saya nak minta Ustaz buat sembahyang hajat. Dulu lah Ustaz minta lah dia balik. Bapak tengok saya, Ustaz 20 tahun tak tengok saya. Ni ayah-ayah apa? Kalau saya jampi ke ayah ni, makcik dia begini minum tak? Dah lah aku nak pakai ayah. Tak payah makcik. Dia bukan ada kat Malaysia, dia ada New Zealand. Lah macam ni kak. Kak baca ayat ni, kak baca ayat ni, kak baca ayat ni, kak baca ayat ni. Kak baca, saya pun baca. Kak sembahyang, saya pun sembahyang. Mudah-mudahan Allah gerak hati dia. Baik saya apa? Baik saya kak mak dia. Doa mak ni mustajab. Kak baca juga, saya baca 2 minggu tak sampai, dia telefon, dia kata Ustaz, doa mustajab. Bayar hajat ni tahu tak ada. Anak nak balik besok tak? Ya Allah, seronoknya. Syukurlah. Alhamdulillah. 2 minggu lepas tu dia telefon. Ustaz, buat lagi supaya hajat Ustaz. Macam apa? Dia tak mau balik-balik pula duduk jemuk Ustaz. Apa Ustaz? Kemarin dulu ni hang suruh saya buat balik hamba Allah tu, dia kata pergi balik New Zealand semok Ustaz. Anak dia tak semayang lah, apa pening kepala makcik Ustaz. Ya Allah. Sebab tu Allah tak bagi balik supaya makcik tak pening. Bang, jadi orang baik settle masalah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala bagi rezeki pada kita melalui jalan yang tak disangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, rezeki sampai. Jom jadi orang baik. Ulang balik. Jom jadi orang baik. Jom. Apa tanda orang baik? Nombor 1, awak sembahyang, rezeki mai. Dek, cuba tengok Allah Ta'ala bagi rezeki. Manusia yang paling tenang sekali bak rezeki ni siapa? Budak-budak. Anak yang baru lahir, budak 6 bulan, 7 bulan. Pernah tak tengok dia susah hati? Nak makan apa tak? Tak. Relax. Teriak-teriak, makan, berak, tidur, lena, tukar lah. Gerak sikit je lah. Mak lagi tu. Pagi tu mak. 6 pagi, 3 pagi, anak teriak. Siapa yang panggil? Mak. Teriaklah bila masa pun. Anak ni, mak dia akan bangun. 6 bulan, 5 bulan, 2 bulan. Anak nampak susu. Mata pejam, suap susu anak. 3 bulan. Awak ada gigi pula anak aku ni. Rupa orang lain pula. Hak tu pun semua naik. Tuan-tuan, tengok budak kecil ada susah hati. Tak susah hati. Pak siapa? Dia tahu mak dia tu penyak. Mak dia takkan biar dia lapar. Mak dia takkan biar dia duduk lama dalam lampin. Mak dia takkan biar lama dia teriak. Teriak saja mak tu hanggut. Lapar saja mak dia suap. Mak dia tu sanggup hambat dia. Kalau dia boleh mangkak, mak dia sanggup hambat nak makan moi moi. Nak pergi makan moi. Oh, anak pula gede. Mak tak larat nak hambat lah. Mak hambat juga. Pasal apa? Nak bagi makan anak dia boleh mangkak. Lah mak tak larat hambat. Mak makan moi, mak dia mak rumah. Pasal apa?
Pasal dia tahu mak dia adalah seorang yang penyayang. Bang, antara mak dengan Allah, yang mana penyayang? Ulang balik, antara mak dengan Allah, mana yang penyayang? Allah lah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalaulah Allah tu Maha Penyayang, tuan-tuan takut apa dengan rezeki Allah? Yang susah hati apa? Nak makan apa ni? Mu jadi orang baik, Allah hantar makan. Aku ni tak ada kerja ni, mu jadi orang baik, Allah akan bagi mu kerja. Apa yang aku nak makan ni, rezeki apa ni, mu jadi orang yang baik, Allah Ta'ala akan bagi rezeki padamu. Kadang-kadang daripada rezeki yang tak disangka. Hanya perlu jadi orang baik saja. Dan tanda orang baik nombor satu apa dia? Sembahyang. Jadi malam ni tuan-tuan saya dengar ada tak? Kita nak buat apa ni? Kutipan untuk masjid. Tadi saya tengok YB bagi bantu apa YB? Apa nama? Air bakit. Air bakit. Untuk anak-anak kita yang naik ke IPT, alhamdulillah. Ada pula apa tadi? Tengku Mahmud. Nampak dah lembaga zakat kita ada, syukur dah. Ada Allah Ta'ala yang memurahkan. Dan saya pun bangga, seronok syukur. Pasal apa? Sebab kopi saya buat di Kedah. Kopi ala Kasim. Abang minum lagi kopi ala Kasim. Tak nak minum lagi. Filem Zem-Zem ala Kasim tengok lagi. Apa tak tengok? Kopi tak minum. Filem pun tak tengok. Jam tak lagi. Balik kan tengok Netflix. Kan Zem-Zem ala Kasim. Hero. Saya punya kopi itu ala Kasim tu Kelang di Sungai Petani. Kenapa saya syukur? Sebab kita bayar zakat. MC Holding tu dia bayar zakat di sini, di Kedah. Dapat share pula dengan anak-anak Kedah kita, warga Asnaf. Alhamdulillah. Kopi ala Kazim tu, pasal apa? Sebab saya dapat idea daripada penyakit kulit saya. Bila saya dapat penyakit kulit, tak tahu saya nak ubat macam mana, doktor pun tak tahu lah, 15 doktor. Saya kata, kenapa tak buat dengan beria katak? Kenapa aku tak dapat ubat dengan beria katak campur susu kambing, kemudian campur Arabica, Robusta? Akhirnya terhasillah kopi. Kalaulah saya tak sakit kulit tuan-tuan, tak jadi kopi. Allah bagi sampai sekarang ribu ada dapat manfaat. Jadi kalau tuan-tuan nak rezeki, minta sakit kulit. Satu badan sakit dah masuk syok. Baik, jadi saya lancarkan kutipan dana kita untuk masjid kita. Minta kepada petugas sebarkan, mudah-mudahan kita dapat manfaat sementara kita menunggu azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Datuk Mufti Izzat, untuk kita sama-sama ambil makluman beberapa perkara pada malam ini. Yang pertamanya tuan-tuan, seperti mana yang Datuk dah lancarkan tadi, malam ni pihak masjid gerakkan tabung sahaja. Jadi saya yakin ada tabung yang dah mula gerak ke dah lagi. Kalau boleh tolong gerakkan tabung segera. Yang ada di sebelah muslimin boleh gerakkan sekarang, yang di sebelah muslimat pun boleh jalankan tabung. Jadi apa yang ada tuan-tuan malam ni bagilah, termasuk maklum ramai malam ni yang ada di tengkok, di telinga semua bagi. Besok ni kira lain tempat tu, nak pergi di kedai kota ke Simpang 4 ke, kita kira lain. Yang penting bagi dulu malam ni untuk tujuan pembangunan Masjid Ar-Rahman ini, insya-Allah. Untuk tuan-tuan duduk di masjid di belakang kampung ni, imarah ramai malam ni. Dan yang paling pentingnya tuan-tuan, bukan sekadar dekat malam ni saja tuan-tuan bagi ramai masjid tuan-tuan ni. Yang penting tuan-tuan imarahkan, isikan saja apa jua program yang boleh diambil manfaat untuk anak-anak karya kita. Tuan-tuan yang bagi Datuk, saya teringat Datuk ada satu sahabat di belah Jitra lah. Dan mungkin yang hormat Datuk kita pun kenal sahabat kita ni, Azman di Kubang Pasu. Dia terapkan anak-anak di kampung ni tuan-tuan, bukan sekadar aktiviti anak-anak yang bayar-bayar depan kami ni. Dia ajak jadi sukarelawan, tolong kampung cuci lorong-lorong kampung, tolong rumah orang susah, bersih rumah orang susah. Last kali apa yang dia ajak pergi masjid, pergi surau, sembahyang berjemaah. Itu yang cukup baik yang dia cuba didik anak-anak masyarakat kampung dia. Daripada anak mula duk ikut gerakan sukarelawan dalam kampung ni, dia mula berjengkit, mak pun ikut. Mak ikut ni, mula tu mak ikut ni dia tak percaya kata anak ni jadi sukarelawan. Mak pun ikut pelan-pelan, lain kali mak pun jadi sukarelawan. Mak anak ikut, lain kali ayah ada belengung di rumah. Nasi tak ada siapa masak, bihun tak ada siapa goreng, ayam kopi tak ada siapa baju. Dia kan anak dengan mak ni pergi mana? Rupa-rupanya duk keliling kampung, jadi sukarelawan. Lain kali nampak pak untuk kopi. Jadi kita cuba tuan-tuan di kampung kita ni bina anak-anak yang boleh menjadi pembangkit untuk masa-masa yang akan datang. Masjid tuan-tuan ni bukan sekadar dekat generasi lah saja ya, Datuk no. Jadi generasi yang kita ada pada hari ini yang akan teruskan kesinambungan kepimpinan dalam karya kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tabung malam ni gerakkan seberapa yang boleh tuan-tuan bagilah untuk dana masjid kita. Yang kedua ni tuan-tuan, saya menerima makluman yang mana di Museum Negeri Kedah Muhammad Datuk ada program pameran institusi ulama dan pondok Negeri Kedah. Biasanya Datuk kita masuk museum ni untuk tengok bahan sejarah betul. Kali ini anjuran pejabat Esko Agama bersama dengan Esko Pelancongan yang akan membuat satu pameran ini. Jadi tuan-tuan boleh pergi daripada bermula 25 hari bulan 11 ini sampai bulan 2, 4 bulan 2 kan? Betul? Hujung bulan 1. Jadi tuan-tuan boleh pergi ke Museum Negeri Kedah. Tepi sungai tu kan, yang mana tu? Yang mana tu? Tepi sungai tu kan museum tu. Jadi masuk kena bayar kan, masuk cuma. Masuk pada cuma. Jadi maklum bulan 12 ni sambil tadi dia dalam kaki lori pergi kat Simbang Museum Negeri Kedah, insya-Allah. Jadi untuk kita nak teruskan sampailah ke hujungnya. Mungkin ada sikit sebanyak lagi yang belum lagi yang bagi Datuk untuk sampaikan, dan kesimpulan tentang perbincangan dan huraian Datuk pada malam ini untuk kita sama-sama nak mengecapi keluarga bahagia,
kuncinya ialah solat. Silakan bagi Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni abang sebaya, abang umur berapa? 60. Saya 70. Tak saya juga. Kita ni umur 60, umur 70 ni, tahun 70-an kat Sum, kalau tengok TV cerita pergi rumah jiran kena bayar sekupang tun. Anak dia pun tak akak duduk tengok $6 million lari. Abang ni letak ingat $6 million member kat Sum, kalau tak ingat ni berhak baju koyak bapak jadi hijau, tu nama dia mak kau hijau. Ya herannya baju koyak semua tak koyak. Lagu ke mana tau, badan jadi besar. Oh, kalau tak ingat cerita Combat Boy, apa ingat lagu Combat apa? Starring Big Morrow and Rick Jackson. Kalau tak ingat Naya, memang tak ada TV rumah dia. Oh, masa tu ke lambat buat kerja sekolah, tak buat kerja sekolah pasal Combat. Pergi rumah jiran tengok anak dia duduk depan TV, lindung kepala. Kita tu numpang duduk. Anak dia begini saja, deki bersiku dah ni jiwa. Tu zaman tu. Abang-abang ingat balik yang jadi hero dia Vic Morrow. Dia pegang machine gun. Halil Mos nampak. Kalau ada pelakon baru minggu tu Ustaz, maknanya pelakon tu mati, perempuan mati. Dia pelakon tambahan. Tiap-tiap minggu Jerman kalah. Untuk jalan askar dia pun bukannya ramai pun 7 orang ya. Ada satu lagi doktor, ada lambang doktor tak kepala dia. Tiap-tiap minggu Jerman kalah. Jerman topi segak, rambut semua segak. Jerman bila kalah semua tangan macam ni. Dia surrender. Abang cuba ingat, tangan macam ni bila? Cuba ingat, tangan macam ni bila? Dek, bila sembahyang takbiratul ihram. Sekarang awak tak tengok ada combat. Jenis zaman kita awak tengok, sekarang awak tengok gerak khas. Lagu gerak khas dia apa? Kalau tak tahu kita tahu dah. Gerak khas. Saja Senin naik melengkuh dah. Jangan bergerak, angkat tangan. Itu tambahlah nama lambang dia, lambang surrender. Lama dah Allah Ta'ala letakkan, lama dah beribu tahun Nabi letakkan. Kamu surrenderlah pada Allah, kamu serahlah diri pada Allah. Apa lambang dia? Aku serahkan diriku padamu ya Allah. Banyak lagi benda boleh buat. Kenapa yang macam ini? Sebab ini lambang serah diri. Saya surrender, tak boleh kata apa nak bunyi tak? Aku tengok aku tak boleh, aku hormat kamu, memenangkan apa? Pernah tak tuan-tuan tengok cerita Combat? Vic Morrow tu dia tangkap askar Jerman. Askar Jerman buat macam ni. Jangan bergerak, angkat tangan. Lagi dahsyat, tuan-tuan pernah tengok ada orang serah diri pada Allah? Allah serah diri apa? Bayangkan tuan-tuan, hak cara serah diri itu pun tak betul ini. Bayangkan yang langsung tak serah diri. Zuhur apa, maghrib apa, subuh apa tak lepas. Apa jadi tuan? Kita ni makhluk yang lemah. Kita ni insan, wa khuliqal insan dha'ifa. Lemah. Kalau kau nak hebat, kau serahkan diri kau pada Allah. Kau ikut cakap Allah, kau ikut saja. Allahu Akbar. Bila kita serah diri kita pada Allah, urusan kita pada Allah, selesai masalah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya untuk Allah. Buat adik kita. Nama apa Zul? Zul apa? Zul Arifin? Nama apa? Nama apa? Amal. Cuba baca balik tadi.
Tengok depan. Pegang mic. Inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, baca doa kuno Nazilah. Allahumma Ini lagu. Ingat. Selawat tahrijah. Allahumma sholli. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin lillazi tan'alu bihil uqadu wa tarfa'iju bihil urabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil uribu. Habislah umur berapa tahun? Berapa tahun umur? 5 tahun? Umur 11? Dah jadi 5 lah. Oh, dah masih. Alhamdulillah, berani kita. Alhamdulillah. Bagus. Saya dah sehari 2 kali dia bilang, saya tak ambil ni. Dia 2 kali dia bersuah main gerobak. Dia takut kepala dia. Orang pagi tak mau ambil. Bagus dah ni, bagus anak kita. Jadi ustaz ni kalau tengok anak-anak duduk depan, ustaz suka mandi. Oh, sudah. Yang malas gini dengan ceramah. Dah orang depan syukur lah pergi panggil pula. Lepas ni nak stand by. Baik, tuan-tuan yang saya mulia. Cuba tengok. Mula-mula sekali sembahyang itu apa dia? Penyerahan diri kepada Allah. Kita tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tak ada upaya. Saya baru dapat cucu yang ketiga lah. Agnuri baru. Nama apa tak? Andika. Start cucu hari ni saya nak buat nama anak saya semua nama Melayu. Saya kata kalau dapat anak perempuan, kita buat nama Belur. Kalau ada hal laki-laki, kita buat nama Damak, Taruna, Kaciwa. Saya tak mau buat. Kecewa tak habis. Nama anak Kaciwa memang kecewa tak. Allah. Cuba kita tengok anak yang baru apa anak ni, apa yang kita boleh untuk jadikan dia anak yang soleh. Tak mampu kita. Kita tak ada upaya tuan-tuan, melainkan izin Allah, kurniaan daripada Allah. Ni yang kita main malam ni. Allah jemput main. Kalau Allah tak pilih kita malam ni, dek, kita tom yum. Nasi goreng Cina, USA, paprek. Tapi Allah pilih. Begitulah dengan anak kita. Tuan-tuan nak latih 5 anak muda kita. Tuan-tuan boleh buat kalau Allah tak tolong kita. Macam mana nak buat? Ini tengah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ini lepas SPM Kuala Lumpur. Boleh kita kontrol mereka. Tuan-tuan jamin mereka baik duduk di Kuala Lumpur ni baik je ni. Di kampung kita baik macam muda lagi 13, 14. Pion. Ni nama Rosli ni. 2 tahun duduk di KL, balik jadi Ros. Oh, ni parah juga. Nampak Rosli je kan? Anak banyak kan? Dia pasal apa? Jadi Ros balik. Dia tukar. Sudah tukar. Oh, takut lah. Dia jadi Rosli, jadi Ros. Takut lah. Sebab tu kita minta kepada Allah, tolonglah ya Allah. Aku tak ada daya upaya nak bentuk keluarga aku, nak bentuk suami aku, nak bentuk isteri aku, melainkan Kau tolong aku ya Allah. Ni agak-agak malam ni main ceramah. Lagi di rumah, jaga anak. Yang isteri pergi kuliah, laki di rumah. Sat, tak gaya macam dah susu tu. Dia tengok orang holding, bertujuh. Patut laki main kuliah. Dah, isteri pergi pula. Isteri jadi sukarelawan ni. Agak. Kadang-kadang kita duduk fikir lah, ya Allah Ustaz, kau kenyang kau tak duduk kawan dia lah, kata orang kawan dia tak tahu lah Ustaz. Aisyah dia tak tahu.
Cokoroi wadah. Tak tahu lah. Ni tapi duk ikut kawan dia, dia masuk naik bank ni. Belok semua. Tak tahu lah pun dia nikah lain ke apa, tak tahu tak. Kau semayang kau. Bila kau semayang, serah diri pada Allah, Allah jagalah kau. Berapa ramai hari ini menganggap semayang tu tak ada apa-apa. Semayanglah yang paling kuat. Kenapa? Sebab waktu kita menyerah diri pada Allah, apa yang kita sebut? Waktu serah diri pada Allah, kata-kata tak, kena tanya lah. Waktu serah diri pada Allah kita sebut apa? Allah serentak tu, Allah serentak tu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain-lain semua kecil. Apa makna Allah maha besar? Yang lain-lain semua kecil. Hutang kecil, suami kecil, isteri kecil, masalah kecil, semua kecil. Yang besar hanya Allah. Simple. Sekarang ni bila kita ada masalah, kita menganggap terlalu besar. Kerana apa? Sebab kita menganggap Allah kecil. Sebab tu dia jadi banyak masalah tak settle. Tak settle tu sebab awak tidak membesarkan Allah. Allah maha besar. Awak ada sakit apa? Saya sakit Ustaz. Buah pinggang. Semalam saya jumpa satu pengurus, dia kata, Ustaz, buah pinggang saya bocor. Saya ingat kepala dia bocor. Buah pinggang bocor. Kepala bocor cerita apa Ustaz? Bujang lapuk. Hai hantu, kau balik periuk hantu. Kalau kena kepala bocor. Ini ada cerita di sana. Kepala bocor. Sekarang buah pinggang dia bocor. Berapa ramai yang bila ada sakit minum? Kau kenapa minum? Teringat sakit. Nak makan apa tak lalu Ustaz? Makanlah kau. Sakit-sakit juga. Tak ada apa sakit. Rahmat daripada Allah. Tak kena kau Ustaz rahmat. Rahmat suruh sabar lapar. Kena kau Ustaz je lah. Rahmat. Ya, tu Ar-Rahman. Allah maha pemurah, maha penyayang. Yalah saya sakit, Ustaz faham lah. Bang, rahmat Allah tu yang pertama dia bagi. Ulang balik. Rahmat Allah yang pertama dia bagi nikmat. Jadi bila kita dapat nikmat tu rahmat daripada Allah, Allah tak kedaikan kita duduk di Kedah di lapang pagi, Kedah serata-rata. Aman Sentosa Darul Aman Mujong, Allah tak kita di Malaysia. Parking kereta apa sana. Semalam saya ceramah di Sada Pak, polis penuh dengan OCD duduk depan sini. Polis saja duduk jaga, duduk jalan pergi dalam. Saya pergi ceramah di luar negara, tuan-tuan, polis sama orang yang datang. Baik saya apa? Parking tepi dia. Beza lah kita dengan negara lain. Saya pergi ceramah luar negeri sama tu. Siapa kok? Saya tanya berapa dolar nak? 3 dolar. Nak main dengar ceramah 3 dolar kena saman. Tuan-tuan baru kena saman lalu tabung. Saman tu je lalu tabung tepung ubat hidung. Lalu tabung jaga balik cekat balik tentang. Rasa kalau kena saman boleh terapik tak main langsung belakang. Tobatlah orang tak main. Saya tengah ceramah di satu negara dalam masjid ni tuan-tuan. Polis main masa tu 2 orang. Yang main dia bisik. Please stop this mission. Seterusnya why? At 10 or 10:30. 10. Itu kan 10:30. No. Berhenti. Kalau awak tak berhenti, saya tutup lampu. Loh. Dia kata kalau saya tak berhenti, dia tutup lampu. Ceramah lagi gelap. Berhenti. Itu negara mereka. Negara kita, saya pergi sembahyang 2 kali yang kena. Tengah sembahyang Isyak, saya lambat bertumpang sembahyang masjid. Masjid ni pun dah sembahyang lah, saya sembahyang tepi tu. Rupanya sembahyang tepi switchboard. Tengah tu sembahyang, tutup sikit ramai. Sembahyang cepat sikit, sampai dia tutup. Dia boleh sound tu, sembahyang cepat sikit. Saya pun angguk.
kacau kita. Yang terbaru saya sembahyang Isyak Andan. Tu imam tengah doa astagfirullah Allahumma ajirna minan tengah doa kali belakang. Tu siap tutup lampu kipas. Saya tengok loh. Tapi mana baca oi? Zikir yang pandang. Allah. Bukan masjid ni di Afrika pun kan. Allah bagi rahmat pada kita Kak Sum. Dapat anak tak tahu anak. Bang, Allah bagi rahmat pada kita dapat isteri bang. Kak nak, kita dapat suami segak lah. Walaupun kau segak. Itu nama dia apa? Rahmat. Rahmat juga kalau Allah tak bagi. Jangan ingat rahmat tu bila Allah bagi. Allah tak bagi anak pun rahmat. Kau ingat seronok dapat anak. Ni orang ramai abang anak seorang menyesal. Tahu lah Ustaz ya, nombor satu tak tahu cantik. Kalau tu bakar motor pak ya. Dia bakar lah, dia curi minyak. Curi minyak pakai straw. Pakai straw tube. Sampai seorang meletup motor. Tak tahu lah tu jenis pak lah. Nombor dua elok. Tak kata apa duk dia elok lah. Duk tak kata lah kenapa lumpuh lah. Dia sungguh lah. Akak ni tak ada anak, syukur tak? Dia duduk mengeluh. Saya tak ada anak Ustaz. Tu kata seorang pun tak ada anak. Suami orang mana? Kau tak kahwin? Patutlah. Ada. Serupa kalau kita ada isteri, rahmat. Tak ada? Lega. Tak ada isteri, merah. Ni orang ramai sini tak ada isteri. Leh. Apa ramai yang ada isteri? No. Dulu waktu bujang cakap derah duduk dalam masjid dengar keluar bapak nikah dia. Lepas nikah dia peningat dia no. Mana kata apa biar dia buat. Nawang bina ni apa kata nak ada apa malah kata sampai ke masjid dia. Yang ketiga, bila Allah tambahkan rezeki itu rahmat. Allah bagi harta yang banyak, Allah bagi anak yang bagus, Allah tambah. Dulu kita ada pinggan 2 ya, bantal 2 ya, waktu belum nikah. Lah, berapa banyak pinggan kat semua? Apa rok, kelorok, apa pan. Allah tambah. Ada tak yang Allah ambil balik? Ada. Itu pun rahmat daripada Allah. Semua benda ini dipanggil apa? Rahmat. Sebab itu bila kita meletakkan Allah Maha Besar, segala masalah yang tuan-tuan hadapi, segala nikmat yang tuan-tuan ada, tak ada apa-apa. Sebab Allah yang Maha Besar. Sebab itu ingat, bila kita faham Allah Maha Besar, jangan duk buat pula sembahyang Isyak tadi. Allah Maha Besar. Esko agama Daud. Masjid tu apa takbir Allah Maha Besar. Awak dia ikut Ustaz Kazim. Saya maknakan Allah yang Maha Besar. Saya nak cerita segala masalah yang ada pada kita ni is nothing kalau kita meletakkan Allah yang Maha Besar. Kalau segala nikmat yang kita ada ni jangan berlagaklah, Allah lagi besar. Sebab tu kalau kita nak mengharapkan rumah tangga yang baik, anak yang baik, letakkan Allah yang Maha Besar. Maka pada masa itu yang lain-lain jadi kecil. Sebab tu waktu saya sakit hari itu tak ada apa. Sakit juga dia nak kata apa. Ada penyakit. Sebab tu orang datang jumpa saya, dia tak ada tanya lain, Ustaz ni kau orang, dia tak tanya apa. Yang dia tanya Ustaz sihat. Ustaz sihat, Ustaz sihat. Padahal yang tanya tu lagi tak sihat dah saya. Saya jumpa di Seremban. Berhenti kat tus nampak arena Seremban tu, dia duduk kat kursi batu. Dia tanya Ustaz Kazim. Saya Ustaz sihat. Jalan Ustaz sihat. Sihat, saya sihat. Apa sakit apa? Stroke. Apa yang tak sihat? Dia sibuk tanya saya, Ustaz sihat? Dia tak sihat.
saya sakit hari tu tuan-tuan tinggal bekas tahun. Satu badan tak ada apa. Aku ni banyak dosa. Aku ni banyak dosa. Allah nak hapus dosa nanti. Aku ni buat jahat banyak. Allah nak hapuskan dosa. Allah ni baik, cari dia gantilah kot lain. Allah ni maha pemurah, dia bagilah kot lain pula. Dia bagilah susah dulu. Inna ma'al musri yusra. Tapi macam mana cara nak minta tolong? Itu dia. Wasta'inu bis-sabri minta tolonglah kamu pada jalan Allah, pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan semayang. Sabar dulu, lepas tu semayang. Bila kita dah angkat Allah Maha Besar, Allahu Akbar, semayang. Bila masa? Bila kau letakkan kepala kau atas sejadah ni, dahi kau ni atas sejadah ni, kepala kau di bawah, punggung lebih tinggi daripada kepala. Pada masa itulah kita sangat rendah dengan Allah, paling hampir dengan Allah. Pada masa itu kau hamburkan segala permintaan, curahkan segala hajat, nyatakan segala impian, mengadulah kepada Allah. Pada saat itu adalah saat yang paling hampir kita dengan Allah. Ni mayang malam minta, ya Allah, kurniakanlah aku anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Mengadu. Berapa ramai sekarang yang tak mengadu pada Allah? Semayang malam tak buat. Tu macam mana tuan? Jom semayang. Semayang. Ya Allah, isteri aku dah kau pada aku, ya Allah. Mengadu. Ni dia mari dia bawa saya tuan-tuan 3,000. Lepas tu dia top up 2,000. Ni Ustaz 5,000. Ni isteri saya Ustaz. Ni skandal dia, laki-laki asing. Isteri saya ni Ustaz skandal dengan laki-laki ni. Dia kerja kilang, laki ni pun pengurus kilang. Soalan, saya nak Ustaz santaukan laki-laki ni, bagi jalan terus Ustaz, 5,000 dia bagi Ustaz. Isteri abang buat apa? Ustaz pun faham lah, cakap banyak pun sikit hati ya Ustaz. Dia buat skandal lah Ustaz, daripada telanjur Ustaz. Tapi saya nak lagi isteri saya yang jantan tu saya faham. Jadi Ustaz santau bagi mati. Saya bukan bomoh lah, saya bukan pawang lah, saya tak erti apa, tak erti. Saya tahu Ustaz dia buat. Dia pula singit pula, saya tahu Ustaz dia buat. Oh, bang, sihir ni dosa besar. Abang ni anak gunung, dia pula abang telah risau dengan memang dalam hati. Jadi abang ambil balik duit ni, abang ambil balik gambar semua ni. Dah, itu nak buat macam mana dengan isteri saya? Abang nak tak dia? Nak. Kalau nak dia, ambil dia elok, pegang dia elok, didik dia elok. Minta pada Allah, berilah kekuatan, disujud pada Allah. Mengadu pada Allah. Sujud yang terakhir itu tuan-tuan mengadu pada Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, anakku, ya Allah. Takut tuan-tuan. Dia bawa anak dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, anak saya ni Ustaz, tiap-tiap malam mimpi si rimau, tiap-tiap malam mimpi naga, tak boleh tidur Ustaz. Tolonglah ubat Ustaz oi. Saya baca doa, anak dah panjang doa. Tak jadi apa pun. Menjerit pun tidak, meraung pun tidak, menangis pun tidak, relax. Dia tengok saya tau, ini hantu apa? Gangguan apa? Tak ada apa respon. Saya kata tak ada apa, anak kau ni sihat, tak ada apa. Itu kan siapa dia tak boleh tidur, mimpi tiap malam sampai jadi takut. Ada tak pakai apa, rantai ke kalung ke apa, ada sebenarnya? Dia kata ada. Tapi bukan rantai, bukan kalung. Apa dia? Tattoo. Rimau sebelah, naga sebelah, hitam belakang. La ilaha illallah. Pasang di mana? Talin Jaya. Ustaz nak tengok ke tak ada? Saya tengok, saya kata buat iman kan. Saya kata tak, pergi masuk bilik saya tu, masuk bilik rawatan, pergi tengok. Mak dia silap. Mak teriak, dia kata, Ustaz, oh betul ada naga seekor, ada rimau seekor. Anak perempuan.
Jantan tak worry, perempuan. Pasal apa hang buat? Dia kata kawan-kawan semua dah buat. Jadi kalau dia tak buat, leceh. Mak dia tanya, ni nak buat lagu mana Ustaz? Saya kata lagu rock, lagu apa? Takkan habis rekod, pergi tekak pun. Tuan-tuan, saya pergi ceramah di Singapura. Ada satu masjid yang kerja masjid ni memberi khidmat membuat pintu secara percuma. Itu Singapura. Saya pergi makan dengan bilik tetamu tu. Yang angkat ni tattoo, yang angkat kuih pun muka setengah tattoo. Apa hal ramai kat masjid ni buat ni tattoo ni main mana ramai kan? Rupanya mereka datang masjid 30 kali untuk sesi membuang tattoo di badan. 30 kali lah. Maka nak sampai 30 kali main maghrib, main syak, main maghrib, main subuh. Pasal apa? Untuk buang tattoo. Masjid menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau masjid tak ada duit nak selesai apa? Niat saya cerita ni, masjid kena ada duit. Baru boleh cakap banyak. Tadi Ustaz cakap sukarelawan. Tak ada duit apa? Semalam saya pergi hantar bantuan dekat orang asli. Siapa ni puan? Duduk atas bukit nak naik tu dah lah seksa. Duduk di atas ni pula. Macam mana nak ajak semayang? Nak ajak semayang lah tu mana? Nak naik atas pun susah. Saya kata kat Tok Ketua, Tok Batin, mak main duduk sekolah saya. Makan minum kita tanggung lah apa semua. Duduk sini, pilih naik satu balik. Kalau tak ada duitnya nak. Itu dia perlukan kita sokongan dan kita ni duk kata tak bayang muncul ni Pak Jikan. Tapi apa yang kita buat untuk mereka? Satu masjid di Ipoh, setiap budak-budak yang main semayang subuh dapat RM5. Penuh sesak. Di Melaka, siapa yang semayang subuh 40 kali dapat basikal seorang. Satu. Pakak main penuh tu. Dengan tak budak pun main semayang, pokok dapat basikal. Orang korporat bantu, orang kaya bantu. Saya tak kaya macam tu lah. Tapi saya buat tiap-tiap kali Jumaat. Siapa budak-budak main-main Jumaat, tak dan habis doa dah batal. Saya masuk dalam masjid tuan-tuan, jadi macam kucing. Ikut saya sembahyang sah nombor 2, nombor 3, penuh. Belah kanan mereka, belah kiri mereka, belah belakang mereka. Saya nak sujud pun mereka. Aku nak bayar sunat pun tak boleh. Sekarang saya ada dekat 2 saf budak-budak. Panjang satu saf dekat 1 orang. Budak-budak. Okey. Dia. Okey. Jangan bising waktu khutbah, waktu sembahyang dia. Boleh? Boleh. Siapa bising Ustaz tak bagi duit? Sunyi sepi. Sunyi sepi. Minggu ni saya jaga kat belakang sekali. Okey. Habis sembahyang dengan bangun, duduk tempat masing-masing, Ustaz bagi duit. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak ni saya dah bagi mereka ni dah bertahun. Sampai dah besar-besar dah budak tu. Akhirnya masjid ni jadi kawan dia. Tok Imam kawan, Tok Lembai kawan. Sebab apa? Sebab mereka datang tiap-tiap waktu sembahyang. Sebab masjid jadi baik. Bila dah mereka ahli masjid, InsyaAllah mereka tak ada motor. Ni adik-adik besok ni jadi geng mandi mayat. No. Budak-budak besar ni tuan-tuan latih mandi mayat. Dek, mandi mayat senang je, mayat akan melawan. Tolak dia ikut, tarik dia ikut, angkat kepala dia ikut, dia tak melawan. Mana ada kita angkat kalau mayat tekan buruk dia, mana ada dia marah. Apa main-main pelak, mana ada mayat tekan. Kalau mayat kata lagu tu, hak tukang mandi jadi mayat pula betul. Bang, besok bagi kat 5 orang ni jesi geng mandi mayat. Naik motor, pergi sekolah, geng mandi mayat. Tak ada siapa nak lawan mereka. Allah, rupa-rupanya masjid menjadi tempat baik. Zaman Nabi Nuh, kapal menyelamatkan. Zaman Zulkarnain,
Zaman Zulkarnain tembok menyelamatkan. Zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW, akhir zaman, yang menyelamatkan kita ialah menjadi ahli masjid. Kalau nak bercakap tentang keluarga bahagia, pergi masjid. Saya pergi satu masjid sembahyang isyak, hujan, bawa payung, jalan. Depan saya satu pakcik pakai jubah, duk tengok budak-budak sah belakang, duk tolak. Mayang duk tolak. Pakcik ni bagi pang habis sekali. Saya terdiam kat pintu masjid. Dah lah hujan, sembahyang isyak pula, kena menampak pula. Seliak lagi lah. Orang tak mari hang komplain, orang mari hang nampak. Yalah dok bisi. Dah budak. Tengok sembahyang hang tolak, bau hang tolak balik. Budak orang tua pun tolak. Saya tak masuk sah depan, saya sembahyang sah pula. 4-5 orang. Saya tarik main kat dia. Bila Ustaz dah. Ada handphone dah. Saya minta selfie. Bila sebut saya selfie, gelap. Tak ada juga. Dengung lah. Tuan-tuan tampaklah budak tu. Dia umur 10 tahun. Tunggu lagi 10 tahun. Dia cari balik. Mana dia tampak. Oh ni dia. Kita pasal Parkinson dalam ada. Tangan ni yang tampak. Dia Parkinson sekarang. Kemudian kita nak cakap tentang soal keluarga bahagia. Tak ada langsung pendekatan yang betul. Sembahyang. Bang, saya tak kata saya bagus, tapi di rumah saya ada ni. Di rumah saya ada ni. Jaga waktu 10 minit baca Quran, azan. Selepas azan baca Quran. Saya pasang ni betul-betul di bilik. Semua bilik anak saya pasang. Bila azan, 2. Setiap bilik anak saya ada sistem PA system. Speaker. Tak. PA system dia, amplifier dia dalam bilik tidur saja. Bila masuk waktu, tambah subuh, ting tong ting tong. Subuh, Ihsan, subuh. Lantok kalau orang kata apa. Ihsan, subuh. Bangkit. Sagi irham. Ya Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak. Kalau saya tak ada, mak dia kejut budak. Mak dia budak. Satu hari saya pergi pasar, jalan kat Medan tu. Waalaikumsalam. Terima kasih kejut saya sembahyang subuh. Bila saya kejut? Speaker umur Ustaz, sampai umur saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jiran yang bangun, anak tak bangun Ustaz. Sampai sekarang. Kata main rumah saya setuju Ustaz. So beli macam hal di masjid. Teng pong pong. Bila mereka dah besar, saya lantik anak saya Ihsan. Dia hafal Quran. Saya kata Ihsan jadi imam di sekolah. Susah kerja tempat lain, kerja imam boleh. Hafal Quran, mulang Quran. Sekarang dia jadi pengurus sekolah saya yang baru di Sungai. Sebelah ekar tanah sekolah. Irham tu pula saya lantik dia jadi Bilal. Tak payah kerja apa, jadi Bilal. Sebab saya nak pastikan anak saya sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Jarang untuk Bilal tak sembahyang. La ilaha illallah. Habis-habis bang dia balik. Ada. Hei Bilal, sembahyang. Apa aku Bilal lah, imam lah. Aku pecah tu Bilal ni sekali. Jadi tuan-tuan, jom. Jangan bercakap tentang anak melawal lah, anak tak melawal lah. Masalah dia makcik tak jadikan dia sembahyang. Makcik tak jaga dia sembahyang. Sebab tu saya cakap pada kementerian. Saya bercakap macam syukur. Tapi semua orang tak faham. Saya cakap, baru ni saya cakap dengan Jakir. Saya cakap tak. Saya bercakap hari Integriti Nasional Kebangsaan. Saya cakap di Jakir. Apa saya cakap? Selagi boleh cakap. Saya kata
JAKIM ni salah satu dia punya signature dia ialah logo halal. Paling besar, berpengaruh logo halal ni. Saya pergi ceramah di Hong Kong, bawa anak. Masa tu bawa anak pergi ceramah di Hong Kong. Anak saya demam, saya tak keluar mana. Duduk dalam bilik. Bila duduk dalam bilik, demam. Dia bangun daripada demam, ayah lapar. Allah, duit ayah bagi kat mama semua. Cari-cari jumpa. Bawa dia lukung. Cari logo halal, kedai halal. Masuk dalam kedai. Saya tanya dekat cashier tu, which one? Halal product you have? Halal product. Macam mana? Dia tanya kawan dia. Halal product or Muslim? Muslim food halal, you know? Tak faham. Saya beli lau cari tempat. Tengok ada je Malaysia produk halal. Saya pergi kat dia. This one halal. This is halal. Masya Allah. Sudah dia tak faham tadi. Ni duduk di Hong Kong bila dapat yang halal lega. Maknanya benda yang halal adalah benda yang sangat besar bisnes kita. Halal berkaitan dengan umat Islam. Halal berkaitan dengan kita umat Islam. Istimewanya. Sebab itu berhati-hati. Jangan sewena-wena menggunakan perkataan halal pada yang tak sepatutnya, saya kata. Contoh dia apa? Hari ini bila kita mudah memberikan lesen halal kepada orang bukan Islam dia untung. Sedangkan mereka zakat tak bayar. Tak bagi zakat. Sebab itu tak bagi logo halal pun salah, tak kena juga. Sekarang kita bagi logo halal. Tetapi buatlah kelas. Kalau ustaz yang mengajar ni tauliah, dia ada bahagian tauliah. Tauliah A, tauliah B, tauliah C. A untuk iqra', B untuk fardu ain, C untuk baca kitab, D untuk ceramah umum. Kalau tauliah tu pun ada version dia, ada kategori dia, maka sijil halal pun kena ada kategori. Yang pertama kategori taukir dia Islam, pekerja dia Islam, 100% Muslim. Letakkan logo halal warna hijau. Kalau taukir dia tak Islam, pekerja dia Islam, maka letakkan logo halal dia warna oranye. Kalau taukir dia tak Islam, pekerja pun tak Islam, letakkan logo halal dia warna merah. Maka kita tahulah yang ni. Supaya duit kita balik kepada orang Islam kita. Tuan-tuan ingat lo, makanan, industri makanan yang harga juta kan, bilion setahun kan. Tapi perolehan duit itu bertukar kepada siapa? Perkenalkan balik benda ni, supaya kita punya dapat menjaga. Saya cakap kan, sebab tu saya ceramah apa mana saya cakap dengan yang kementerian yang melibatkan sekolah. Saya cakap apa? Bang, tuan-tuan, datuk-datuk Tan Sri, saya cakap, sebelum budak-budak ni balik sekolah, biarlah mereka sembahyang zuhur berjemaah, baru balik. Yang jadi imam pengetua. Habis sembahyang baca doa balik. Yang mana budak-budak yang mempunyai masalah disiplin, datangkan sembahyang duha pukul 9 pagi. Sembahyang itu menjadikan baik. Sebab saya buat, bila saya buka sekolah dulu 2008, ada dekat 1000 orang nak masuk sekolah saya. Bila sebut sekolah baru, tuan-tuan, budak-budak yang ada masalah di sekolah lain dia main. Berhenti sekolah lain, masuk sekolah baru ni. Masa sekolah baru ni tak ada rekod. Maka saya pun terima, saya ambil lebih kurang dekat 3 hati orang. Saya panggil mak bapak. Saya tak tahu latar belakang tuan-tuan, latar belakang anak tuan-tuan, tapi saya bagi tempoh 3 bulan. Kalau anak tuan-tuan bermasalah, tak selesai, tuan-tuan ambil dulu. Kalau selesai, belajarlah di sini. Al-Quran boleh melembutkan hati orang. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Betul tuan-tuan. Ada dalam 20 orang yang bila masuk jadi masalah. Rupanya dia bukan nak masuk tahfiz. Dia tak nak masuk. Yang nak masukkan dia mak. Patut mak dia masuk tahfiz. Dia duduk rumah masak sabdah. Macam mana saya? Kalau saya kata bahawa Al-Quran itu boleh melembutkan hati,
Siapa saya tolak budak-budak? Saya duk mengajar pada orang. Umar Al-Khattab lembut hati dengan Quran. Kenapa saya tak jadikan mereka ni usaha, sedangkan Umar lagi dahsyat keras hati mereka dengan Quran lembut? Kalau saya buang budak-budak ni, mana saya tak yakin dengan Quran. Apa saya buat? Lembutkan hati mereka. Nombor satu, Quran. Sebelum tidur, witir. Sebelum witir tadi, Al-Mulk setiap malam. 2, sembahyang duha setiap pagi. 9 pagi sembahyang duha. Baca Quran, sembahyang duha, sembahyang duha, sembahyang duha. 3, yang mana paling samsing, dia jadi imam. Cikgu, Ustaz tengok kamu memang suara sedap. Kenapa Ustaz? Kamu jadi Bilal. Takkan saya Ustaz? Suara kamu sedap. Cuba kamu rasa. Naik bulu omong. Ni ada jubah. Takkan Bilal lompat pagar. Sangkut jubah tu pagar. Takkan tu imam lagi nak esok rokok lagi. Lama-lama jadi baik. Dengan jalan apa? Sembahyang. Ni bulan Ramadan nanti. Nampak tak adik kita? Tuh. Baik. Dia kan sedar sudah tunjuk dah. Bulan Ramadan nanti dia jadi Bilal. Ni yang baju kuning ni senggok ni. Bulu kening dia lawa kan? Oh, bulu kening ni. Cara Syamno. Yang ni jadi Bilal. Dia ada Facebook kan? Facebook tak? TikTok tak? Dah. Instagram tak? Facebook apa? X lah. Dia ada TikTok. Nanti dia bilang, malam ni aku bila tarawih. Jom ramai-ramai. Bahagia tu penuh. Geng kelas dia 40 orang. Masih apa? Nama apa? Adam Bilal malam ni. Allah minallah ta'ala wa ni'mah. Tegak kepala. Siapa? Adam Bilal. Dia kan bosor. Kawan di belakang pecah rasa. Oi, satu sekolah mau kan. Kayaknya susah nak tarik budak-budak mai. Bagilah peluang kat depa ni, adik-adik kita ni. 4 orang duduk semua gini. Subhanallah malikal ma'bud. Bagi dia. Salah pun tak apalah. Mau je la elah. La elah Allah. Bukan elah. Elah tu hak rockers. Tak apalah. Lama-lama tuan-tuan. Satu sekolah mai. Kan susah. Tak payah bagi duit. Lantik dia ni je. Guru besar pula umum waktu perhimpunan kita merasa berbangga. Apalah dia nak cakap? Kerana seorang apa? Pelajar lambat dia nak cakap besar ni pun. Seorang pelajar kita telah menjadi imam di Masjid Ar-Rahman. Dan seorang lagi pelajar Adam menjadi Bilal. Jadi cikgu merayu pada kamu semua malam ni datang ramai-ramai. Giliran mereka menjadi Bilal dan imam. Yang paling awal sampai apa? Maklum dia. Dia jadi imam di sebelah nama apa? Zul Arifin jadi imam. Baca pula macam Sudais. Allahu Akbar. Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia masuklah profil dia. Dia punya status macam Mekah tak? Oh, beliau imam. Jom tuan-tuan, kalau nak keluarga kita bahagia, sembahyang, serahkan diri kepada Allah. Allah lah segalanya, maha besar. Dan waktu sujud yang terakhir, merayulah pada Allah. Saya 15 doktor ambil kes saya. Tak tahu penyakit apa. Tiap malam tuan-tuan minta maafkan riak pula. Sujud minta, ya Allah aku sakit ya Allah. Aku sakit ya Allah. Ani masani yadur wa anta arhamur rahimin. Sekali
Saya pergi berubat di Madinah dalam tempoh 3 hari. Luka hilang, luka segala-gala kering, tinggal parut 3 hari. Yang berubat setahun beribu habis, macam-macam doktor buat daging saya dia putih, kuku saya dia ambil, rambut saya dia, darah ni tak tahu berapa banyak dia ambil kan. Macam Dracula ambil. Tapi bila Allah tolong, hanya mandi dekat satu telaga sahaja di Madinah, 2 telaga di Madinah dengan izin Allah. Mudah sangat bagi Allah. Jom tuan-tuan kita semayang, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Minta maaf Ustaz lewatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.